Berdasarkan kemas kini sebentar tadi, memang pasti atau jelas yang laluan Shah Alam tidak akan dibuka pada tahun ini. Adalah penting untuk kami tegaskan bahawa pihak prasarana telah mengambil tindakan sewajarnya dan melaksanakan langkah remedi seperti yang diperuntukkan dalam kontrak bagi memastikan pematuhan dan accountability dalam pelaksanaan projek sentiasa terpelihara. Penetapan tarikh pembukaan laluan ini adalah tertakluk kepada hasil keputusan testing and commissioning sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Mr. Patrick just now. Namun demikian, kami komited untuk memberikan kemas kini status secara berkala. Buat masa ini memang kami perlu pastikan sistem signaling yang sebagaimana kita maklum tadi stable. So kalau sistem tak stable, quarter 1, quarter 2 pun masih lagi menjadi tanya-tanya kan. So kita pastikan stability dulu kepada software dan sebagainya, dan harapnya pada bulan Januari nanti kami akan memberikan maklumat yang terkini lah mengenai kesiapsiagaan operasi, insyaAllah.